tip terkini ya, pembajaan ya untuk pokok-pokok yang tegar lah. Contoh jambu, nangka, belimbing, mangga, rambutan, durian. Saya dah buat kajian ya. Ni ialah spray, ni baja buah. Ori baja buah saya tak campur air langsung. Yang ni baja buah. Tuang dalam sini spray macam ni ya. Spray pada kulit batang pokok bawah ya. Lebih kurang dalam 2 kaki ke 3 kaki keliling spray. Sebab apa? Sekarang ni musim tak hujan. Kalau kita baja butiran, langsung tak ada kesan. Langsung tak ada makna langsung. Nak tunggu hujan. Tapi saya dah buat kajian ni bukan baru sekali dua lah. Dalam 2-3 tahun. Saya dah buat durian saya yang kuning. Baja butiran langsung tak guna walaupun saya beli yang Jerman. Sebab apa? Tak hujan. Jadi saya betul-betul tekadnya. Ni, maksud ni, rambutan saya spray kat batang ni bawah. Spray ni nampak lah spray. Spray saja kat bawah tu lebih kurang 4 kaki keliling pasakan. Hari ni kita spray, kalau boleh petang lah. Kalau tu pagi-pagi belaka spray. Dia meresap melalui kulit. Dan dari kulit dia hantar ke seluruh pokok. Okey, hari seterusnya kita hari ketiga atau 4, kita buat sekali, tengok apa akan berlaku. Tak payah campur air. Pokoknya tunas dia pucuk-pucuk muda segera keluar. Mana-mana daun yang dah keluar yang hijau tu kurang-kurang ceria, jadi pekat hijau. Walaupun tak hujan, dia berkesan sebab air diambil dari dalam tanah akar dia. Tapi baja diserap melalui kulit yang hantar ke seluruh bahagian pokok. Ini perkongsian kita pada hari ini. Saya cakap terus terang, jambu saya Alhamdulillah, pokok durian saya Alhamdulillah, pokok rambutan saya dekat sana pun saya amat terkejut dalam tempoh lebih kurang seminggu. Subhanallah, dia punya pucuk, Masya Allah, bersyukur sangatlah. Nampak di sana tu. Itu yang saya semalam spray lagi. Tengok macam mana akan berlaku. Ni, sebab dia rangsang kesuburan. Okey, kalau pokok tu dah matang, insya-Allah dia akan rangsang sekali dengan buah. Okey,